Ni nak abang main ni. Kita dah masuk dah. Stok. Aduh, ada orang call pula guys. Okay, tak apa, kita teruskan review stok untuk tahun 2025 guys. Ni adalah glove daripada RS Taichi lah. Macam mana guys? Nak tunggu call dulu ke? Ataupun nak teruskan review? Angkat call lah. A few moments later. Sambung, dah jawab call lah. Brother tu dia kata nak datang kedai. Tanya kedai buka tak? Dah tu kalau call ada orang angkat, confirm buka lah kan. Okay, tak apa, kita sambung review. So, yang ni warna hitam, dari 3 colour lah. Warna black grey dengan warna black red. Apa yang best pasal glove ni, dia punya protection carbon guys. Memang keras. Lepas tu dia ada campur sikit leather. And kalau perasan kat sini, dia punya mesh agak besar lubang-lubang angin dia. So pengudaraan dia memang the best among the best lah. Sejuk lah glove ni. Hand glove ni kena ingat lah, dia tak waterproof. So bahagian bawah pula guys, dia ada bagi hard pump kat sini. Hard, dia macam PVC lah kat sini. Memang keras untuk protection kalau korang jatuh ataupun kemalangan. So ini akan membantu melindungi korang punya tangan. Dia ada pump kat sini and dia ada slider sikit. And kalau hujan korang jangan risau, dia ada sediakan sedikit leather untuk grip throttle korang. Sini pun ada sikit protection. So guys, size ada banyak lagi kelebihan. Kita dah buat review dah dekat YouTube. Korang tengok dekat YouTube lah. So ada size S sampai paling besar size double XL guys. Harga RM260. Tekan beg kuning, datang kedai. Stok tengah banyak lagi ni guys. Yang tu pun tak habis gitu, kira-kira.